Alright, so hari ni kita orang on the way nak ke Jasko Bukit Indah, nak tengok Keluang Man. Akhirnya setelah sekian lama, daripada kecil kita tengok dia punya kartun je. So now Astro Shaw mengeluarkan movie je lah. So sama-sama kita pergi tengok. Kita tinggalkan anak kat rumah sebab tak ada yang untuk kids punya kan. So let's go. Alright, kita dah sampai dekat parking Jasko Bukit Indah. So before tengok wayang, kita nak unboxing dulu. So dia ada ni, aku ada order official merchandise daripada Astro Shaw, iaitu should be topeng Keluang Man lah. Kita order daripada Shopee je. Jom kita buka. Pakai kunci. Ya, kunci dah lah. Cari kunci kejap. Right. Pisau ada lah. Kau ada pisau? Better. Tak, saya ada pisau. Lampu pun. Perlukan pisau. Nampak sangat kita orang jarang main boxing. Alright. Tunjuk dalam ni. Wow. So benda ni berharga kosong. Ya. Packaging dia tak ada apa-apa. Plastik ni je semata. Sekejap lah, aku check. Order kat Shopee berharga tu completed. Berharga RM25. Termasuk shipping RM30. Dekat Astro Shaw punya official Shopee. Astro Shaw punya official Shopee lah. Right, jom kita tengok. Yeah. This is it. Di dalam ni dia ada macam span untuk dia tolak dahi kita. Material plastik, plastik yang biasa je lah. Biasa lah, tapi quite berkualiti lah. Okay, kita try pakai. Bismillah. Macam kelakar. Dagu tajam tak? Alright, okay, not bad lah as a merchandise. But aku rasa fans really hope that Astro Shaw mengeluarkan topeng yang full, yang memang full helmet boleh pakai lah, instead of like topeng mainan ni kan. So itu saja untuk review benda ni. Kita beli as a peminat lah. Kita orang pun tak adalah minat gila dengan Keluang Man, but kita membesar dengan kartun tu kan. So it was nostalgic lah bagi kita orang. So let's go, kita akan pergi tengok wayang. Sambil pergi tengok wayang, aku akan pakai mask ni. Kita tengok. Hopefully tak kena tahan dengan security lah. Alright, let's go. Alright, so kita jalan ke wayang. Kita punya wayang pukul 10.30 pagi. Kita ambil pagi lah, sebab balik nanti anak dah boleh tidur. Alright, let's go. Boleh 8 orang. Siapa Keluang Man dia 3 orang. Pulau Pinang. Nasi kandar man. Nasi kandar man. Alright, kita orang dah kat wayang. Dah beli air mineral, popcorn dengan roti. Ni sausage. So kita kat hall 1 nanti. So tayangan pagi ni masih banyak kosong lah, sebab banyak parents yang bawa anak sebab banyak mak bapak yang bawa anak diorang datang tengok Ejen Ali. Okay, hall kita orang dah buka. Kita akan tengok dulu sekarang. Nantikan review kita selepas ni.
Jom. Kita enjoy. Okay, settle tengok wayang. Like suddenly dia orang suruh kumpul kat depan untuk ambil gambar. Jom. Sebab bebek keluang men pun ada. Oh. Keluang men pun ada. Dr. Malini pun ada. Wah. Ya, so diorang akan ada ramai-ramai. So keluang men yang tak boleh diharap. Kita ada keluang men. Okey. Bolehlah jumpa diorang. Keluang men jumpa tanya dia gambar. Okay, turns out after kita punya session wayang, Astro Show datang untuk bawa keluang men dengan bebek. Right, so diorang tengah ambil gambar, kita orang dah ambil gambar tadi. Alright. Kita mempersilakan Inspektor Sahab. Yeah. And some time. Wah. Okey, yang itu untuk gadis-gadis. Abang-abang yang saya kasihi, ini untuk bangga anda. Kita keluar dari bukan jalan-jalan, kita ada Inspektor Sahab. Kita juga tampilkan kepada anda, ini dia Miss World Malaysia 2016. Tak cukup, jangan tepuk. Dia juga Miss Universe Malaysia 2019. Dan dia wakil Malaysia pergi ke Atlanta, USA. Abang-abangku, ini dia si cantik manis sebagai Dr. Malini. Wah, lambai rasa sikit. Yes. Wah, jerit lagi. Oh, cantik jadi hari ni. Semalam lain, hari ni lain, ha? Lain, wow. Kita jerit tak berhenti untuk Borhan Azwar Lazar. Yeah, jerit lagi. Weh, lompat adik. Lompat lagi, Dik. Ya. Baik, ini dia Borhan. Ya Allah, tutup kau semua lelaki keluar buka mulut. Okey. Ini dia tuan dan pengarah kita, Anwar Yazran. Yeah. Untung orang sini pula jadi pelakon. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Johor. Terima kasih sebab datang support filem kita. Filem ini khas untuk orang Malaysia, tetapi dia ada lagi khas yang lebih khusus untuk orang Johor sebab asal keluar men daripada siri animasi pun memang orang Johor. Saya harap lagi sebelum sikit. Yang depan ni dah. Ada dapur. Okey. So saya harap yang mana dah tengok boleh terima surat cerita daripada kami. Dan belum tengok, harap terhibur lah. Terima kasih. So siapa nak? Tiga dah? Tukar saiz S lah. Saya. Okey, cuba. Mari seorang. Apa ni? Wali Taufik. Okey, seorang lagi. Okey. Kita mula bila saya cakap 1, 2, 3, awak buat kayu keluar men dengan bercakap aku keluar men. Okay. 1, 2, 3. Aku keluar men. Kenapa dia ada macam tersasul aku?
Kau banyak menyanyi dalam dana kan? Okey. Satu lagi. Okey. Boleh. 1, 2, 3. Aku keluar, men. Yeah. Boleh. Nampak macam sekolah rendah pernah masuk taekwondo. Boleh. Abang silakan. Okey, sedia? 1, 2, 3. Aku keluar, men. Yeah. Okey. Okey, abang sama dulu. 1, 2, 3. Aku keluar, men. Okey, Kak. Harapan kami pada Akak tau. Akak berasal dari mana? Pontian Johor. Pontianak. Boleh buat. Akak malam-malam menyanyi tau. Akak dah kahwin belum tak? Dah. Waktu laki tak balik tu Akak jerit. Akak. Macam tu, Kak. Luarkan, Kak. Abang balik. Jangan pergi rumah jiran. Ready? 1, 2, 3. Aku keluar, men. Dia dah biasa jerit laki. Mana laki dia? Saya faham perasaan awak. Okey. Kita tengok undian korang semua. Korang rasa adik nombor 1 ni macam mana? Kalau dia lah orangnya, bagi satu sorakan. 1, 2, 3. Okey. Korang jahat tau, tak suka. Tak apa, Kak, dalam kehidupan ni macam tu lah, keras kehidupan kita. Okey, abang nombor 1, 2, 3. Bang, bagus. Bagus, bang. Yang penting effort, bang. Yang ini. Abang nombor 3. 1, 2, 3. Yang belah atas tu korang memang saja berdengki je apa. Korang memang saja bagi dia kalah ke apa. Okey, macam mana pula dengan akak yang selalu suruh suami dia balik? Tak boleh, tak nak. Dia dah disqualified. Sebab dia selalu jerit kat laki dia. Laki cakap jangan bagi dia menang. Tak. 1, 2, 3. Sampai atas tu. Abang hebat lah. Yeay, menang. Baiklah, seterusnya. Tak menang. Size t-shirt. Okey, siapa yang boleh meniru suara Inspektor Sahab? Version kartun dia, Version kartun. Ya. Version kartun. Siapa? Siapa tadi? Bosan kartun. You? Okey. Okey, mari sini, bang. Mari sini. Hai, nama apa? Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Okey. So I'll try your movie scene lah. Please. Okay, sure. Cloman is not a hero, he's a vigilante. Excellent. Betul pengarah? Yeah, well, actually, Inspector Sahab's cartoon voice, but it sounds more like my voice. But go ahead. What more you can do in the cartoon voice? Yeah. Cloman is not a hero, he's a vigilante. Excellent. Thank you. Ada lagi? Baik. Dapat baju. Saya akan jerit keluar, man. Dan lepas tu korang semua akan jerit kita enjoy. Kita enjoy. Betul. Wow, jadi boleh? Boleh. Apa lagi keempat lah. Kita buat satu kali tik saja ya. Ready? Kita dari saya. 1, 2, 3. Keluar, man. Okey, jumpa lagi. Keluar man. Saksikan Keluar Man di Pawagam sekarang dan bagi rating yang tinggi-tinggi sebab untuk kita orang is like 9/10. InsyaAllah there will be Keluar Man 2 and success for the project Kataha. Amin. Thank you. Okay, settle keluar daripada wayang. It turns out jadi unik sebab kita orang suddenly ada cast masuk, dapat baju lagi. Later kita tunjuk baju dia. Yup. Nanti kita sambung review lah. Bye-bye. Okay, kita orang dah dekat kereta. Alhamdulillah lah. Again, suddenly after habis movie ada staff masuk cakap stay for a while, ada cast akan datang.
meet and greet untuk orang Johor lah, untuk warga Johor. So dia tour around Johor punya cinema, bawa staff dia, bawa cast keluarman which is Nasti, Dr. Malini, nama betul dia tak ingat apa, and yang Inspector Sahab and Bebe which is the cat lah. So masa tu dia bagi contest lah. So untuk aku try 2 kali. First one kalah dengan audience reaction. The second one macam tak ada orang nak try, then aku just try, dapat, alhamdulillah dapat baju. So yep, this is it, the bag. So kita tengok baju dia. Is this one. Baju ni ada juga jual kat Shopee dia, but somehow bila aku buka, topeng je jual ada. So baju ni is sebenarnya sold out. So is quite susah nak dapat lah, quite rare lah, susah nak dapat lah. So this is it belakang. So alhamdulillah rezeki dapat. Okay, so berbalik pada cerita Keluang Man, aku bagi rating around 8/9/10. Improvement boleh ada, tapi memang untuk aku it's better lah compared to last time I was watching Cicak Man. Cicak Man dia punya costume is quite bad lah, but the director punya last time lah, like the director punya reason is sebab Cicak Man dia superhero baru, dia buat baju sendiri. Okay, fair enough lah. But for Keluang Man, you guys should watch. Boleh tengok lah macam mana dia dapat baju tu. And I think the quality of the baju is cantik. Scene lawan dia pun kemas. And things yang aku rasa best adalah watak Borhan itself lah. So kalau korang tak tahulah, kalau korang tahu tentang projek Kataha which is superhero Malaysia, it's like Avengers of Malaysia lah. Aku tak nampak Keluang Man sebagai ketua lah. So they try to make Keluang Man is like Captain America, macam ketua kepada that kumpulan of superheroes. But in this movie dia berjaya buat aku percaya, okay, Borhan boleh jadi that kind of ketua lah. Sebab dari watak Keluang Man ni, Borhan kau boleh nampak sisi dia bila serius, bila dia gila dengan bila dia kelakar. Tapi dia tak gila, dia sakit. So untuk Keluang Man ni, jalan cerita dia okay. Dia ubah adaptasi dia daripada komik. Dia tak 100% komik accurate ataupun kartun accurate. Tapi dia olah lagi dia sejajar dan sesuai lah dengan implementation dengan zaman sekarang lah. So untuk aku, let's say I put 9/10. Untuk awak? 8.5/10. Itu sajalah. Rasanya ni first time lah kita buat review. Alright, ada balik, tadi bateri habis, so kita ganti bateri baru. So again, rating aku dah bagi 9/10. Aini bagi 8.5/10. Kalau korang suka video kali ni, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.